Baiklah pelajar-pelajar semua, selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Cikgu. Semua sehat? Sihat. Wah, nampaknya Emily masuk awal kelas hari ini. Hari ni mood saya rajin sikit. Saya baru lepas makan. Baiklah Emily, rajin-rajinkan diri selalu ya. Okey. Seperti biasa, Syamira sentiasa ceria dengan wajahnya yang selalu ceria, tersenyum. Cikgu suka semangat-semangat kamu semua ni hari ini. Rona, awak okey? Okey, Cikgu. Semangat. Okey. Cikgu, Harap hari awak ni semangat juga. Oh, Ya, Syamira? Cikgu, hari ni kita nak belajar topik karangan kan? Betul Syamira. Hari ini kita akan belajar tentang penanda wancana. Penanda wancana yang selalu kita gunakan di dalam penulisan karangan. Tapi awak semua jangan risau. Kita akan buat kelas hari ini secara santai sahaja. Okey? Tapi satu saja cikgu minta. Cikgu nak semua orang semangat dan cuba untuk libatkan diri di dalam pembelajaran kita pada hari ini dengan semua aktiviti yang kita lakukan pada hari ini. Boleh semua pelajar-pelajar? Boleh, Cikgu. Baiklah. Sebelum itu, cikgu akan jelaskan sedikit apa itu penanda wancana. Tapi cikgu tahu pelajar-pelajar sudah tahu tentang apa itu penanda wancana dan selalu gunakan dalam penulisan awak semua. Okey. Baiklah, penanda wancana adalah perkataan ataupun satu rangkaian perkataan yang kita gunakan untuk menghubungkan idea, menghubungkan hujah ataupun maklumat dalam satu teks. Okey, jadi fungsinya penanda wancana ini untuk menjadikan teks kita ataupun karangan kita lebih tersusun, mudah difahami dan mengalirkan untuk kita dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih tepat. Jadi untuk pengetahuan pelajar-pelajar, penanda wancana adalah membantu pembaca ataupun pendengar memahami hubungan antara bahagian-bahagian teks yang berbeza. Jadi dengan penggunaan penanda wancana yang tepat membantu untuk menjadikan penulisan kita ataupun teks lebih bermakna dan mudah difahami. Setakat ni faham pelajar-pelajar? Faham, Cikgu. Baiklah, kalau pelajar-pelajar faham apa yang cikgu terangkan tadi, sebelum kita masuk ke dalam masuk latihan kita yang seterusnya, cikgu nak pelajar-pelajar semua kongsi satu penanda wancana yang pelajar-pelajar suka gunakan di dalam penulisan karangan dan kenapa? Boleh? Boleh. Okey, siapa yang ingin mula dahulu? Saya dululah. Okey, Emily, kita mula dengan Emily. Okey. Saya suka tambahan pula. Kenapa Sebab Emily dia, suka tambahan pula? Kenapa? sebab saya selalu guna bila nak bagi hujah yang kedua. Itu sebab saya suka tambahan pula. Oh, okey, tambahan pula juga salah satu penanda wacana. Seterusnya siapa? Syamira. Saya, Cikgu. Okey. Saya suka kesimpulannya. Kenapa suka kesimpulan? Sebab saya suka simpulkan semua hujah saya untuk perenggan terakhir, selalunya saya guna kesimpulannya. Okey, baiklah. Kesimpulannya pun menarik juga di dalam penanda wacana. Itu merupakan salah satu penanda wacana untuk penutup di dalam penulisan kita. Betul tak semua? Betul, Cikgu. Betul, Cikgu. Baiklah, seterusnya Rona. Rona suka penanda wacana apa? Kalau saya cikgu, selalunya saya pakai penanda wacana namun begitu untuk menjelaskan suatu perbezaan lah dalam masa tulis karangan tu. Okay, terima kasih semua. Okay, nampaknya pelajar-pelajar faham apa itu penanda wacana dan bagaimana penanda wacana digunakan di dalam penulisan karangan. Bagi pelajar-pelajar semua, penanda wacana bukan sahaja penyambung ayat tetapi penanda wacana juga membantu untuk mencantikkan lagi hujahan kita di dalam penulisan karangan. Okey, seterusnya.
kita akan masuk ke dalam aktiviti kita yang seterusnya, iaitu cikgu tidak panggil aktiviti, cikgu panggil permainan. Okey, permainan ini adalah permainan siapa dapat teka dengan lebih cepat. Boleh? Kita bermain hari ini. Boleh pelajar-pelajar? Boleh Boleh. cikgu. Okey, di sini ada satu ayat yang tiada penanda wacana. Okey, saya ingin menyatakan pendapat saya tentang isu tersebut. Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Pertama sekali, Okey, betul tak? Pertama sekali pertama saya sekali. ingin. Pantas Emily jawab. Hari ini dia bukan sahaja pantas masuk ke dalam kelas, awal masuk kelas, dia juga pantas menjawab soalan. Bagus Emily. Berikan tepukan kepada Emily. Pertama sekali. Jadi, pertama sekali saya ingin menyatakan pendapat saya tentang isu tersebut. Okey, Rona nampaknya Rona senyum-senyum tersipu-sipu malu ni. Ya cikgu. Rona, kalau cikgu nak Rona cuba ayat seterusnya boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu mau kita cuba, kita uji Rona. Rona faham ke tidak tentang pembelajaran pada hari ini? Okey Rona, seterusnya apa? Boleh Rona baca dulu ayat tu? Boleh Boleh, Rona baca cikgu. dulu ayat? Boleh. Okey. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Okey. pada Bagi Rona pendapat apa? saya, Apa penanda wacana? Boleh guna penanda wacana selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Betul. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam pendidikan kanak-kanak. Okey, seterusnya kita beri peluang kepada Syamira juga untuk cuba. Adakah Syamira juga faham tentang pembelajaran pada hari ini? Okey, Boleh, seterusnya Syamira. cikgu. Syamira boleh baca ayat yang tiada penanda wacana ni? Media massa juga boleh menyebarkan kesedaran pada masyarakat. Okey, rasa-rasanya apa penanda wacana yang sesuai Syamira? Di samping itu sesuai tak cikgu? Di samping itu Di media samping massa itu. juga boleh menyebarkan. Okey, sesuai Syamira. Di samping itu, media massa juga boleh menyebarkan kesedaran kepada masyarakat. Terima kasih pelajar-pelajar semua. Nampaknya pelajar-pelajar faham untuk menyusun penanda wacana yang sesuai di dalam sesuatu ayat. Okey. Seterusnya kita masuk dalam penyusunan ayat karangan. Ini adalah satu perenggan yang bercelaru ayatnya. Tapi cikgu mahu kamu semua berbincang sesama kamu semua untuk menyusun ayat tersebut dengan betul. Boleh? Boleh, Boleh. cikgu. Cikgu bagi 3 minit sahaja untuk kamu semua berbincang. Nanti kita semak jawapan sama-sama. Boleh pelajar-pelajar? Boleh. cikgu. Macam senyap saja pelajar-pelajar cikgu ni. Saya malu, cikgu. Malu? Okey, macam mana setakat ini? Selepas pelajar-pelajar lihat tentang satu perenggan yang bercelaru di depan ni. Ada Kami idea, tengah- ada Kami tengah tengah apa, cuba Syamira? susun ayat-ayat tu cikgu, tapi saya masih keliru yang mana patut jadi ayat pertama. Bagus Syamira. Mencuba itu salah satu niat yang baik. Salah itu masih boleh kita perbaiki. Yang penting kita berani mencuba. Jadi, Syamira, awak rasa manakah ayat yang sesuai untuk dijadikan perenggan pertama ataupun ayat pendahuluan? Cuba Syamira lihat semula. Saya cuba ya cikgu. Boleh. Boleh Syamira. Okey, kalau saya akan pilih pada zaman ini isu pencemaran udara semakin membimbangkan sebagai ayat permulaan saya perenggan pertama. Kau rasa sesuai tak? Syamira Sesuai. pilih yang ini Syamira pilih yang ini untuk Betul jadikan cikgu. pendahuluan.
Betul. Okey, Syamira pilih yang ini. Pada zaman ini, isu pencemaran udara semakin membimbangkan. Rona rasa betul tak apa yang Syamira pilih? Betul, sebab penggunaan ayat penanda wacana pada zaman ini biasanya kalau pakai untuk penulisan karangan untuk permulaan peranggan lah, macam tu. Tepat sekali Rona, awak memang peka. Itu salah satu ayat pendahuluan yang sesuai. Ya, Emily cikgu. ni jangan diam. Awak ada pandangan tak untuk ayat kedua Emily? Cuba bagi pendapat dengan kawan-kawan, dengan cikgu sekali. Seterusnya apa? Saya rasa mungkin ayat oleh itu tu kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan hijau. Betul ke? Yang ini, nombor 2. Oleh itu. Kita jadikan nombor 2. Oleh itu, okey? Bagus Emily. Ini yang cikgu yang cikgu mahu daripada pelajar-pelajar cikgu. Di mana pelajar-pelajar cikgu semuanya ada potensi masing-masing. Jangan simpan idea. Kongsikan dengan rakan-rakan. Salah, jangan takut. Kita kesalahan dapat diperbaiki. Jangan takut untuk bersuara ya, pelajar-pelajar. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Saya cuba yakin sikit lepas ni. Itu semangat yang cikgu nak tengok. Rona, boleh awak teruskan susun ayat yang selebihnya? Boleh cikgu. Lepas tu kita boleh tambah penanda wacana tambahan pula. Penggunaan basikal dapat mengurangkan pelepasan karbon. Penanda wacana yang sesuai dengan ayat ini memang Jadi kita tambahan letak pula yang nombor lah. 3. Tambahan pula lah. Kita letak nombor 3. Betul? Ah, Okey, seterusnya kita letak untuk penutupnya adalah kesimpulannya untuk biasanya orang pakai untuk penulisan karangan biasanya guna ni lah kesimpulannya sebagai ayat perenggan terakhir lah untuk menyatakan sesuatu kesimpulan orang bilang. Okey. Jadinya sekarang ni kita tinggal untuk susun ayat ni menjadi satu perenggan. Okey. Jadi cikgu Syamira tolong bacakan ayat yang sudah disusun ni. Boleh. Pada zaman ini, isu pencemaran udara semakin membimbangkan. Oleh itu, kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan hijau. Tambahan pula, penggunaan basikal dapat mengurangkan pelepasan karbon. Kesimpulannya, setiap individu perlu memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Okey, jadi semua pelajar-pelajar setakat ini pelajar-pelajar faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Faham cikgu. Jadi kita tadi belajar tentang penanda wacana yang pelajar-pelajar suka gunakan dalam penulisan karangan. Seterusnya kita belajar tentang penanda wacana yang sesuai digunakan di dalam karangan ataupun digunakan dalam menyambung kata kita, betul? Betul. Seterusnya kita cuba fahami teks-teks yang bercelaru. Jadi cikgu lihat pelajar-pelajar ada potensi yang baik di dalam menghasilkan satu penulisan karangan yang baik dan cantik, ayatnya yang ada penanda wacana yang sesuai. Jadi dalam kelas hari ini cikgu bangga, cikgu gembira kerana pelajar-pelajar memberi satu kerjasama yang baik dengan cikgu, memberi satu respon yang baik kepada cikgu, tindak balas yang baik. Cikgu bertanya, pelajar dapat menjawab dengan baik. Walau pada mulanya ada pelajar yang malu, ada pelajar yang takut. Setakat ni tiada cikgu yang makan manusia ya. Jadi nampaknya semua pelajar-pelajar memberi satu kerjasama yang baik. Okey, cikgu harap lepas ni pelajar-pelajar dapat menjadi salah satu pelajar yang yakin, boleh bersuara di dalam kelas. Boleh? Boleh. Okey, kerana dengan berkomunikasi
membantu kita, membantu guru, membantu pelajar-pelajar semua untuk lebih faham tentang pembelajaran yang dijalankan pada hari ini. Baiklah, kalau pelajar-pelajar sudah faham dengan pembelajaran pada hari ini, okey, kita jumpa lagi untuk kelas Bahasa Melayu esok ya. Terima kasih semua untuk kehadiran pada hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Dapat. semua.